Mak saya dah berusia, jadi dia tak tahu berapa sukatan yang kena minum. Kalau saya beli pun, mesti mak saya tak tahu berapa nak kena minum sukatan dia tu. Okey, akak abang, kalau yang nak belikan untuk mak ayah, tak perlu risau. Tak perlu risau takut mak ayah tak pandai ke nak minum ke, berapa sukatan nak kena minum. Tak perlu risau. Sebab apa? Sebab jus lenik ni memang mudah untuk mak ayah kita minum. Sebab apa? Sebab jus lenik ni, dia didatangkan dalam bentuk sachet macam ni tau. Sangat mudah. Dalam satu pack ni kita ada 15 sachet. Jadi untuk mak ayah kita nak minum mudah je. Hanya buka sachet ni, lepas tu boleh terus minum. Tak perlu dah nak bancuh-bancuh. Okey, boleh terus minum je daripada sachet ni. Jadi yang mana nak belikan untuk mak ayah yang dah lama usia jus lenik ni, risau takut mak ayah tersalah minum ke apa, tak perlu risau. Sebab bagi tahu je dekat mak ayah, cakap okey mak, setiap pagi lepas makan je minum jus lenik ni satu paket kecil ni, okey. Malam pun sama, sebelum tidur ke selepas makan ke, pesan dekat mak ayah kita, sebelum tidur minum jus lenik ni tau. Jadi sangat mudah. Jadi yang mana akak abang dekat luar sana, yang mana dah lama nak belikan jus lenik ni untuk mak ayah, boleh dapatkan sekarang dengan tekan beg kuning di bawah. Okey.